Bos, aku memang susah nak cari kipas portable yang boleh gantung atas kepala sebab banyak yang angin dia lari. Nak sejuk atas kepala pun susah betul. Aku suka konsep kipas angin turun terus angin ke bawah. Tengok ni, bentuk dia memang kompak tapi bila gantung macam ni, terus nampak macam kipas siling mini. Sesuai bila ruang tak besar ataupun sempit. Kalau letak atas meja pun boleh, tak semestinya kena gantung. Jadi satu kipas ni boleh ubah cara ikut tempat dan keadaan yang kita perlukan. Aku paling nampak berguna bila nak duduk lama dalam 因为 bilik. 它有每一 Letak 个 atas 都有 kepala, 分 hidupkan 款 kipas, 偶 kemudian 盘。angin terus turun ke bawah. Suasana malam terus nampak lebih selesa bila lampu tu menyala. Kalau tengah camping, konsep macam ni lagi masuk akal. Tak perlu bawa lampu sebab bentuk dia lebih mudah dibawa dan boleh digantung bila perlu. Nak letak dekat meja kerja pun boleh bila tengah menghadap laptop lama. Aku perasan bahagian kawalan dia memang senang nampak, jadi tak perlu pening nak cari butang. Tekan pilih tetapan kemudian biar kipas buat kerja dia. Kalau nak ubah tempat, tak perlu Ya, fikir tapi pasal jangan satu dari posisi sini. saja. Boleh Ya, gantung, boleh letak atas permukaan dan boleh ini ubah aku ikut pakai ruang wak. yang tersedia. Oke? Yang menarik, bila digantung dari atas, bilah kipas memang menghadap ke bawah. Jadi konsep penggunaan dia berbeza daripada kipas portable yang biasa kita letak depan muka. Aku rasa benda ni sesuai untuk orang yang selalu ubah tempat duduk. Hari ni bilik, esok meja kerja, lusa camping, masih boleh guna konsep yang sama. Kalau ruang rumah kecil, memang lagi senang bila barang tak perlu sentiasa duduk atas lantai. Gantung dekat atas, kawasan bawah masih boleh digunakan macam biasa. Lampu dia pun bagi satu lagi fungsi bila digunakan waktu malam. Jadi masa kipas berjalan, kawasan bawah masih ada sedikit pencahayaan daripada unit yang sama. Bila nak duduk santai, gantung dekat tempat sesuai, hidupkan kipas, kemudian boleh terus duduk tanpa kipas besar. Bila nak ubah posisi, pemegang atas tu memang nampak membantu. Angkat pindahkan, kemudian gantung semula ikut tempat yang paling sesuai dengan keadaan. Aku suka sebab saiz keseluruhan dia tak nampak macam peralatan besar. Bila tak digunakan, lebih mudah nak simpan tanpa perlukan ruang khas yang terlalu banyak. Untuk meja belajar atau meja kerja, benda kecil macam ni boleh jadi berguna bila ruang atas meja dah penuh. Tinggal ubah kedudukan dan guna dari atas. Bila malam, lampu tu memang buat rupa kipas ni nampak lain. Jadi selain bagi angin, dia juga boleh bantu bagi pencahayaan lembut pada kawasan sekeliling. Kalau jenis suka camping atau selalu pindah tempat, aku rasa konsep portable macam ni memang lebih fleksibel. Daripada cari kipas yang besar semata-mata, aku lebih suka konsep yang boleh disusun ikut ruang. Nak gantung boleh, nak letak bawah pun boleh. Jadi kalau kau memang tengah cari kipas portable yang boleh gantung, ada lampu dan boleh digunakan dalam beberapa keadaan, segera check out sekarang sebelum sold out.